Aku harap lepas ni dah tak adalah soalan macam ni. Bang, apa beza China ROM dengan Global ROM? Ataupun phone China set, Global set. Okey, jom aku ceritakan. Hampir majoriti phone semua adalah made in China. Tapi kenapa ada China ROM, Global ROM pula? Pertama yang korang kena faham, China ROM ataupun China set, tujuan phone ni dikeluarkan adalah untuk rakyat tempatan China. Di mana kebanyakan phone ni, bukan kebanyakan, aku rasa hampir ke semua tak ada Google Play. Jadi kalau korang beli China set, China ROM, korang kena install sendiri Google Play. Kalau Global set ke mana-mana set negara pun termasuk Malaysia, korang tak payah risau sebab Google Play, Gmail semua dah ada dah. Tinggal korang nak login saja. Kalau cerita beberapa tahun lepas, ya, memang pakai China ROM, China set ni banyak problem. Apps banking tak boleh install, dah install tak boleh pakai. Lepas tu adalah isu macam-macam masalah Google. Tapi sekarang ni aku rasa hampir ke semua jenama dah ada Google Framework. Maksudnya nak guna apps banking ke, install Google ke apa semua, dah tak ada masalah. Kalau kau dah terbeli China ROM ataupun bakal nak beli China ROM, ini aku ajar 3 cara supaya phone kau jadi macam Global. Nombor 1, kau buang semua app China yang tak berguna tu, yang kau tak pakai lah. Okay, tapi kalau kata apps tu memang kau rasa nak guna, habiau kan. Yang kedua, install APK Play Store. Macam nak buat? Yang Android takkan tak pandai lagi nak install APK. Betul. Lepas dah ada Play Store, install lah apps-apps yang berkaitan dengan Google. Segala-gala yang perlu. Jadi dah lengkap lah macam Global ROM. Banyakkan phone macam Xiaomi, Vivo, Honor semua dah ada dalam China Store tu. Ada APK Play Store, korang tinggal picit je, install dekat situ. Paling ramai takut sekali adalah notification delay. Pernah dengar tak ataupun pernah kena tak? Kenapa delay? Sebab China tak pakai apps yang kita pakai. Contoh WhatsApp dengan Facebook. Jadi default setting dia memang notification off. Tapi sebenarnya korang boleh je pergi dekat setting, korang onkan notification tu balik. Kalau nak lagi cepat, lock apps dekat main page. Dan yang paling penting, jangan set bateri untuk saving mode. Yelah, logiknya bila kau dah on saving mode, notification tak masuk lah kan. Jadi lepas ni korang dah boleh beli handphone China ROM dan jadikan dia macam Global ROM, tak ada masalah dah. Tapi sebenarnya apa kelebihan dan kekurangan China ROM ni berbanding Global ROM? Kalau korang nak tahu, like, comment, share di post. Kita sambung dekat video lagi satu. Kalau nak beli China set, China ROM, boleh Roger member aku, Fastech Lim. Baik beli China ROM ataupun Global ROM.